Kami bukan buat baik pulih model Honda CVT je tau. Hari ni kita ada 3 biji model Honda tapi hybrid. So dekat sini nampak ada Honda City hybrid, Honda City hybrid dan Honda City hybrid. Ada 3 biji Honda City hybrid hari ni. Untuk pengetahuan korang, 3 biji Honda City hybrid ni dia tak guna gearbox CVT. 3 biji ni Honda City hybrid ni dia guna gearbox DCT. So selalunya gearbox CVT kan kita share dengan korang masalah dia steel bag putus. Bukan model Honda City saja, model HRV, BRV, CVFC 1.8 itu sama je case. Kalau gearbox CVT steel bag putus, tapi untuk Honda hybrid ni dia guna gearbox DCT. So masalah pada model Honda hybrid ni selalunya pada dia punya sistem clutch tu lah. Jadi kat sini aku nak cakap bukannya model CVT saja yang kita buat, tapi untuk model hybrid pun kita boleh buat baik pulih juga dia punya gearbox. Dan untuk model hybrid bukan model Honda saja, Conti hybrid punya gearbox pun kita boleh buat baik pulih, dan mungkin kos dia pun berlainan kalau nak buat baik pulih. So untuk korang kat luar sana, kalau ada masalah dengan model Honda hybrid korang, masalah gearbox ataupun apa-apa model Conti ke lokal ke model hybrid yang ada masalah gearbox, nak buat baik pulih ataupun korang nak buat checking masalah gearbox korang, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.